contoh-contoh bahan digital sesuai untuk pembelajaran. Seperti Google Classroom. Google Classroom ialah platform pembelajaran dalam talian yang membolehkan guru memberi tugasan, menilai kerja dan berkomunikasi dengan pelajar. Pelajar boleh menyertai kelas melalui kod atau diimport dari sistem sekolah. Selain itu, kuis. Kuis dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif melalui kuis berasaskan permainan. Ia juga membolehkan guru menilai tahap pemahaman pelajar dengan mudah dan cepat. Terdapat pelbagai lagi bahan digital yang boleh digunakan dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Nobel Ramli, Hakim Pentadbiran Sekolah Menengah King Edward VII. Untuk bahagian digital, kandungan digital pada masa ini, saya fikir banyak kandungan digital kita yang amat membantu pendidikan. Kita sedia maklum bahawa ramai dari kalangan guru dan pelajar sangat mesra dengan elemen digital ini. Tapi dalam itu kita kena pandai menapis. Ada juga elemen-elemen digital yang akan menyebabkan kita terpengaruh dengan isu-isu yang tak sepatutnya. Jadi untuk pelajar, kandungan digital yang ada ni tersebar luas di dalam berbagai laman web, dalam Facebook, dalam sosial media. Jadi kebijaksanaan kita memilih itu amat penting. Yang kedua, selain daripada bijak memilih, kita hendaklah pandai mengolah dan melibatkan diri kita dalam penghasilan bahan-bahan digital ini, sebab ianya menjadi satu platform untuk kita mengembangkan bakat dan kebolehan. Jadi kepada pelajar dan guru yang ada kebolehan, talent, amat-amat digalakkan untuk menghasilkan bahan-bahan digital khasnya untuk pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada pendapat saya, apa saja platform yang kita ada, terutamanya digital masa ini, sangat-sangat membantu sebenarnya. Oleh sebab itu, perkara yang penting dalam pokok untuk kita pastikan bahan digital ini relevan, kita hendaklah pandai memilih dan kita juga hendaklah jadi pengeluar kepada kandungan digital supaya lebih banyak kandungan digital yang baik, yang bermanfaat itu dapat kita sebarluaskan, mengatasi kandungan-kandungan yang orang kata sampah ni. Jadi pada saya, semua guru dan semua pelajar patut digalakkan. Kalau boleh kita adakan pertandingan, kalau boleh kita adakan pameran, kalau boleh kita ada sesi taklimat libat urus. Sebarluaskan, kerana dasar digital itu adalah dasar trust negara kita pada ketika ini. Terima kasih. Sekarang kamu akan melihat beberapa orang guru yang telah menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Sila lihat kerana video ini akan dipadam selepas 50 saat. Cikgu Husna mahir menyampaikan keindahan bahasa Melayu dalam bentuk digital. Dengan LCD dan kuis interaktif, beliau menghidupkan teks prosa dan puisi. Bahasa jiwa bangsa kini diterjemah dalam dunia teknologi. Teacher Khadijah mengajar bahasa Inggeris, latihan interaktif, tayangan animasi dan kuis digital disediakan untuk muridnya belajar berfikir dan bercakap. Cikgu Anis Munirah mengajar perniagaan, mengajar menggunakan LCD. Isi kandungan jadi lebih jelas, pelajar lebih cepat tangkap. Misi diteruskan, faham strategi, kenal dunia usahawan.